Assalamualaikum pada sahabat-sahabat dan rakan-rakan Mak Tok. Aktiviti Mak Tok hari ini ialah untuk menggaul tanah tambak dengan sekam padi mentah dan sekam padi halus. Untuk tujuan Mak Tok ni angan-angan nak tanam nanas dalam tongcat ni. Mak Tok dah ambil dah tanah tambak ni. Tengok ni. Sekarang musim hujan kawan-kawan. Tanah pun macam basah. Tu nak gaul. Dengan cara Mak Tok buat ni dah menunjukkan hasil. Nanti Mak Tok tunjuk buah yang dah masak, dah menjadi. Mak Tok dah buat dah cara ni. Cara ni sesuai untuk orang yang nak tanam nanas dalam tongcat ni menggunakan tanah tambak. Lah, takkan nak beli tanah semua kawan-kawan. Mahal juga. Jadi Mak Tok buatlah cara ni. Bolehlah juga gunakan tanah tambak ni kawan-kawan. Sekam padi mentah. Dah repuk dah kuning ni kawan-kawan. Ini sekam padi bakar halus kawan-kawan. Budi dia pun dah keput. Kalau kawan-kawan nak buat macam ni, sukatan je senang je kawan-kawan. Satu tong ni tanah tambak yang tak subur tu. Satu tong, satu. Satu tong sekam padi kasar ni, hak mentah. Satu tong sekam padi halus bakar. Setelah rata macam ni, bolehlah Mak Tok buang tu. Mak Tok nak bagi tahu juga. Mak Tok tak bubuh baja dalam ni lagi. Sebab kalau Mak Tok bubuh baja siap-siap, nanti takut baja tu tak merata. Sebab Mak Tok pernah buat dulu, maklum lah. Orang tua. Tak boleh nak buat lama-lama macam tu. Jadi dia tak merata. Jadi cara Mak Tok yang paling senang Mak Tok buat macam ni. Mak Tok buat macam ni kawan-kawan. Kemudian baru Mak Tok letak baja. Mak Tok bubur dolomit dulu kawan-kawan. Lepas tu Mak Tok bubur baja kompos. Baja organik. Lepas tu Mak Tok bubuh lagi tanah. Bubuh lagi tanah. Lepas tu Mak Tok bubuh lagi dolomit. Tak payah banyak-banyak kawan. Macam ni je. Ikut padan dengan ni lah. Macam tu Mak Tok buat. Lepas tu kawan-kawan, Mak Tok biar tanah ni dalam tongcat ni selama seminggu. Lepas tu baru Mak Tok akan tanam. Jangan risau kawan-kawan. InsyaAllah berjaya dengan cara ni. Sebab Mak Tok dah buat dah. Dan hasilnya pun boleh tahan lah. Bukan kita buat ni bukan untuk jual kawan-kawan, untuk makan sendiri. Sahabat-sahabat tengok Mak Tok dah bubur semua tanah dalam tongcat. Ni dah selepas seminggu kawan-kawan. Dalam polybag pun ada Mak Tok bubuh dua polybag. Ni setelah seminggu.
Hari ni Mak Tok nak mula menanam lah. Mari kawan-kawan tengok. Mak Tok ada 7 jenis suluh nanas kawan-kawan. Tengok. Ni jenis Josephine. Wow! Maksud beli kat online ni. Kat Shopee ni kawan-kawan. Jenis Josephine. Ni jenis cobek. Ni. Tengok dia siap ada tulis pun lagi kawan-kawan. Cobek. Ini nanas Sarawak. Ini D2. MD2. Nanas madu. Morris. Dan ujung sekali Yankee. Nanas Yankee. Ada 7 jenis. Kawan-kawan kena ingat, Mak Tok bukan tanam untuk komersial. Mak Tok tanam untuk masa lapang saja. So, untuk suka-suka saja. Tentulah tak sama dengan orang yang tanam jenis komersial kawan-kawan. Sekarang Mak Tok nak tanam. Mula-mula Mak Tok nak tanam nanas Sarawak. Nanas Sarawak. Tengok kawan-kawan, setiap kali Mak Tok nak tanam, Mak Tok akan buang ni. Buang bagi tu. Supaya senang akar baru tumbuh. Ini cara Mak Tok kawan-kawan. Tentu tak sama dengan cara-cara orang lain. Ada yang sama, ada yang tak sama. Tengok kawan-kawan. Supaya nanti senang akar-akar tumbuh kat sini kawan-kawan. Ni pun sama kawan-kawan. Mak Tok akan buang ini. Lagipun hak ini bukannya nak ni pun. Dia tak akan besar hak ini. Dia tak, daun hak bahagian bawah ni tak akan besar kawan-kawan. Tengok. Nanti akan memudahkan akar-akar baru keluar. Tengok tu. Nanti akar-akar baru akan keluar kawan-kawan. Nanti Mak Tok akan tanam. Tanam macam tu je kawan-kawan. Tak perlu dalam-dalam sangat. Lepas tu tekan sedikit. Ini pun sama kawan-kawan. Atau korek-korek-korek macam ni kawan-kawan. Mak Tok letak. Lepas tu Mak Tok tekan sedikit. Supaya dia tak tumbang kawan-kawan. Mak Tok. Ini nanas jenis sobek pula. Sama je Mak Tok buat macam ni kawan-kawan. Mak Tok beli kat Shopee ni kawan-kawan. Nanas Sarawak dengan nanas cobek ni Mak Tok beli kat Shopee. Dari Terengganu ni kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tanam menggunakan jambul atau mahkota nanas tu, setengah orang panggil jambul, setengah panggil mahkota pun buat macam ni juga kawan-kawan. Supaya dia ada macam ni, senang kita tanam, akar baru akan senang tumbuh. Mak Tok bubuh dan Mak Tok tekan sedikit. Kapur kawan-kawan supaya tidak tumbang. Sekarang Mak Tok tanam jenis Josephine. Ada 5 pokok kawan-kawan jenis Josephine. Sama juga cara tanam dia. Tekan sedikit. Kawan-kawan ni pokok MD2. Pokok nanas MD2 ada 3 pokok. Sama juga korek, letak, tekan sedikit dan kambus. Ni Mak Tok tanam nanas madu. 3 pokok juga kawan-kawan. Sama juga korek, tanam, tekan sedikit, kambus. Nanas madu ni dengan ND2 tu benih hak Mak Tok punya. Mak Tok tak beli hak ni, Mak Tok punya sendiri. Ini benih nanas Yankee kawan-kawan. Ada 3 pokok juga. Benih Yankee ni Mak Tok tak beli. Benih Mak Tok sendiri. Akhir sekali nanas Morris kawan-kawan. Mak Tok ada 7 pokok. Hak ni pun Mak Tok, benih Mak Tok sendirilah. Sekarang Mak Tok dah siap tanam 25 pokok nanas di dalam toncat dan 2 di dalam polybag. Untuk permulaan kawan-kawan, Mak Tok bubuh baja organik. Baja organik. Lepas bubuh baja kawan-kawan, seperti biasa siram.
Selepas bubuh seperti biasa, siram dengan air kawan-kawan. Lepas Mak Tok bubuh baja organik ni kawan-kawan, Mak Tok akan kembali bubuh baja 15-15 setelah 2 bulan Mak Tok tanam. NPK 15-15. Setiap 2 bulan Mak Tok akan bubuh baja NPK. Selepas 2 bulan tu Mak Tok bubuh baja NPK 15-15. Kemudian 2 bulan lagi Mak Tok akan bubuh lagi. Jadi Mak Tok akan bubuh setiap 2 bulan. Mak Tok akan bubuh baja NPK 15-15-15. Sehinggalah dia naik putik buah tu, baru Mak Tok tukar kepada baja buah 12, 17 NPK. Itulah Mak Tok tak guna lagi penggalak buah, hormon buah tu Mak Tok tak guna. Sebab nanas Mak Tok bukan banyak kawan-kawan. Mak Tok bukan tanam komersial, Mak Tok tanam untuk diri Mak Tok dan keluarga Mak Tok saja. Sekarang Mak Tok nak siram. Tutup dulu. Nampaknya takat ini dulu sahabat-sahabat dan rakan-rakan Mak Tok. Kalau nak cuba cara Mak Tok, cubalah. Tapi kalau gagal, jangan putus asa kawan-kawan. Terus cuba dan cuba. InsyaAllah akan berjaya punya. Assalamualaikum.